Hang guling dulu sebab Sekupang ke sebab Said? Semua dah tukar. Nak tuan hang sembang Pak Yu tuan. Jangan marah-marah. Pak Lang raih hang tuan. Pak Lang santun ni hang ada elok tuan. Tuan kita pun dah settle dah tuan itu. Tak maulah kasar-kasar. Cerita balik. Tuan apa yang tuan tak faham, apa yang tuan faham, tuan cerita. Saya tuan. atas ni bukan nak gaduh. Dah betul. Pak Lang faham dah. Pak Lang tahu dah. Saya ni kontraktor G1. Saya ni. Cepat tuan cerita je. Mana boleh kita berniaga pakai harga lantai? Oh, tu aku cakap sekarang ni hang nak berniaga dengan rakyat ke? Habis kalau ambil harga lantai macam mana nak bayar? Maknanya PKR hari ni nak merintah negara, nak berniaga dengan rakyat. Hang nak cakap pasal kontraktor dengan rakyat. Hang nak cerita pasal minyak, cerita kontraktor, hang nak cerita pasal berniaga, bermakna niat hampa memang nak berniaga dengan rakyat. Bukan memang nak bullshit berniaga lah. dengan rakyat. Memberi peluang pekerjaan, Pak Yus. Memberi peluang je. Harga minyak waktu 110, RM8 kupang. Lah pasal apa hang tibai sampai RM2.6 kupang? Kalau katakanlah Sedangkan RM1 dah naik lah kan Pak Yus, kita boleh ambil dalam RM10,000 pekerja. Kita bayar gaji dia. Bangang lah PKR ni. Bangang sangat lah. Kira tu mudah sangat. Harga naik sikit sebab nak bayar gaji pekerja lah Pak Yus. Ini bukan masalah pekerja lah tuan. Tengok dia pergi mana. Harga minyak. Dah nak bayar gaji pekerja. Orang nak cerita minyak orang nak kena bayar ni gaji pekerja menantang kerja dah apa? Habis dah berniaga pakai harga lantai. Hang seorang je lah jadi toki, hang seorang je lah jadi Apa kuli. dia hang sembang apa ni hang mengarut apa ni? Dah hang nak mengarut apa ni? Dalam dunia kontraktor Pak Yus, barang pasir tu satu ela tu katakanlah harga dia RM30. Tu, ada dalam dunia kontraktor tu ni. Tuan, orang tak bercerita pasal kontraktor ni, banner rumah ke apa jabatan. Aku lah. Kita Sebab saya nak cerita menatang benar. Hang cerita menatang benar. Takkan orang nak dengar benar hang. apa ni? Orang-orang fikir memang bodoh ke? Memang bodoh sangat lah weh. Aku tak nak cakap tapi dah ada bukti. Naik yang kau orang walaun ni, orang fikir dah macam ni otak. Orang bercerita A, kau bercerita sampai Z ni apa hal? Yang A pun kau tak lepas, kau nak cerita yang B. Dengarlah saya cerita dulu dah elok. Kita dengar menatang apa. Kau buka kontraktor kepada babi apanya. Orang cerita nisbah dia macam tu je lah. Aduh, tengok bodoh ni otak. Dulu saya cakap harga barang katakan satu ela pasir RM30. Hang letak dekat sebuah harga tu, hang nak letak RM30 ke? Weh, hang bangang apa weh? Hanya hang seorang nego weh. Hanya aku buat apa? Weh, baru aku berniaga ke hang berniaga apa berniaga apa? Lah kita masing-masing berniaga lah ni. Hang nak muruh apa? Sebab tu saya cakap harga tu naik sikit sebab nak bayar gaji pekerja, nak naik bayar sikit kepala abang. Harga modal turun apa nak harga barang. Hang cari untuk betul yang kita kata apa cerita rakyat. Kau cakap apa ni? Kau ni kayak peliwat ni. Kau ni kayak Anwar Ibrahim peliwat ni. Jangan otak cerita minyak, cerita pasal gaji pekerja. Bodoh betul. Betul lah orang. Hang nak berbodoh siapa Duan? Kau nak bodoh siapa? Weh, hang nak bodoh siapa Duan? Weh, hang nak bodoh siapa? Hang tak tahu nak Kau nak bodoh kau siapa? Weh, kayak peliwat dua TV. Weh, hang nak bodoh siapa aku tanya hang? Nanti baru gaji pula. Saya pinjam pasal gaji pula. Bodoh betul kayak peliwat ni. Orang cerita pasal kerja kita bayar gaji. Orang cerita bab pinjam, cerita bab gaji. Atau cerita bab pinjam, cerita pasal motor. Hang tak payah nak ajar bisnes. Hang tak bayar aku pun bisnes lah. Pak Yu bisnes kak? Bodoh je. Macam peliwat. Beli harga lantai ke? Apa dia? Lantai-lantai bambu rumah mengarut apa? Hang nak mengarut apa? Ambil lagi harga lantai. Dah hang nak mengarut apa Duan? Hang kalau berniaga hang tahu. Dah hang mengarut apa ni? Ni 168 tengok hang punya mengarut ni. Bayar RM1 je beza dia tu untuk Tu macam babi yang nampak tak? Dulu dia guling kes Kupang. Hari ni kata RM1 je. Hang guling dulu sebab Kupang ke sebab Said? Dulu hang guling sebab Kupang ke sebab Said? Masa hang kena sembok dulu ni. Dulu harga naik pun kata Weh, mesin. hang guling sebab Kupang ke Said? Jawab bangang.
Aku guling sebab Melayu satu Sebab Kupang yang guling. Hari ni yang kita serik je. Berniaga rugi satu Ni hang, ambil hang. Hang bodoh berniaga. Hang lah bodoh weh. Pok fikir hampa lah bodoh, hampa perosak negara. Hampa penipu negara. Weh, hampa penipu negara. Siapa Duan? Weh. Kau ni bangsa apa? Weh, Jahanam. Kau ni bangsa apa ni Duan? Weh, Pok Jahanam. Weh, baru Pok Jahanam. Weh, fikir. Jangan ayo. Hari ini rakyat susah kerana hampa fikir. Hari ini rakyat susah kerana hampa baru. Haram jadah weh fikir. Hari ini rakyat susah kerana hampa fikir. Bayang. Berniaga bulu kasar. Bayanglah fikir. Share kawan. Elang punya fikir. Weh, kami menyaga kami kerana hampa tahu tak? Weh, fikir. Weh, kami menyaga kerana hampa. Janam. Geng LGBT macam ni bodoh sebab tu kau nak Ibrahim. Bodoh. Wah, okey. Koyak tu saja kau nak Ibrahim. Bodoh geng LGBT. Dua JP pokok LGBT bodoh. Geng kaki bodoh, geng satu alam bodoh. Geng kita minta perempuan bodoh. Dia dah turun jauh. Bingai ni. Aku ingatkan tadi komen dia bagus. Bodoh. Bila naik kotak, pasal kontraktor. Pasal lantai. Palang jenis karaoke. Bapak kau. Palang tahu not muzik. Saya tanya Palang masak kuih macam mana? Agak-agak Palang pening tak? Ni muzik ni. Ni kita belajar muzik. Tiba-tiba aku cerita tentang masak. Ni PKR. Hampa hutang dengan rakyat Malaysia. Hampa hutang. Haram jadah betul. Kalau Hanek tadi cara bijak tak apa. Ingat kami ni gadai akai kami macam hampa. Nak suruh kita gadai akai. Pukimak KR baru semua. Okey Duan, kau naik otak, naik kotak. Tak payah. Mengarut. Hanya duduk gadai akai aku pula. Dia duduk gadai akai kita. Dia duduk gadai. Cakap bijak dengan aku, nak cerita bagi cerdik. Cerita mengarut dengan aku siap. Sambung pasal tadi 67 setengah. Sambung balik. Okey, aku tadi tidak melatih, tidak membawa satu hubungan. Aku alhamdulillah kawan-kawan bagi, sebab aku bercerita tentang bukan goal girl, ada yang tak jumpa, ada kata aku spin, tak apa dah. Tetapi takdir Allah Taala, kawan bagi tentang api Cina lah, lawyer ni. Ya. Dan aku buka, alhamdulillah, terima kasih kepada yang memudahkan aku lah. Menunjukkan kita bercakap ni ada isinya. Kita bercakap atas faktanya. Bukan kita bawa perangai-perangai politik PCR dulu, cakap dulu, otak ke depan, lidah ke depan, otak ke belakang. Ini dia. Umum dulu, kemudian tu baru buat pelaksanaan. Macam mana nak buat? Macam ni. Buat rumah, main pasar ke tak ada plan. Ini masalahnya. Nak benakan negara, bukan begitu caranya. Kita kena buat plan dulu, strategi kita. Kita bukan masa nak mengajak tak elok, nak ajak mereka nak perintah macam mana. Kita nak bagi tahu apa yang berlaku sekarang ni kerugian besar. Kerana siapa? Kerana PKR. Hak ni patut kita sampai. Mereka nak merintah apa semua, tak ada masa cerita apa nak mengajak mereka. Kita nak bagi tahu apa yang mereka buat tu merugikan kita. Bagian kita bukan mengajak mereka. Apa dia? Okey, panel dah faham. Okey. Di atas pencerahan oleh Apik Cina tentang harga minyak pada Mac 2013. Masa itu era zaman Datuk Najib. $110 setong USD. Tetapi minyak dijual kepada rakyat Malaysia RM1.80 seliter. Ketika itu satu tong 110 USD. Setong lah.
Dan hari ini harga pasaran 20 bulan September 25 tahun ni 2005 setong USD 69 setong USD. Sepatutnya minyak itu bukan harga RM1.99, sepatutnya bawah lagi. Tadi pengiraan terperinci bagi RM1.55 boleh dapat. Jadi jika ikut kaedah Najib. Dalam perkiraan. Betul. So benda ni patutnya kita kena uji betul-betul point ni untuk kesedaran rakyat. Hari ni rakyat dia tak tahu stong tu berapa. Dulu masa RM1.8 stong berapa. Maknanya hari ni dia bagi tahu dia RM1 je naik, dia kata. Dia berguling hari tu pasal Kupang. Aku bukan marah pasal Anwar Ibrahim. Aku marah pasal depa punya bengak ni. RM1 dia kata RM1 je. Yang guling tu RM1 kat Kupang. Gila apa? Tak ke babi je namanya.